Assalamualaikum. Saya pasti anda dah dengar fakta sains sentiasa membenarkan keajaiban dalam Al-Quran. Tapi tahukah anda surah As-Sajadah ayat 5 merujuk kepada kelajuan cahaya? Mari kita selami. Dalam surah As-Sajadah ayat 5, Allah berfirman, Dia mentadbir urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari, yang kadarnya adalah 1000 tahun, menurut perhitunganmu. Sekarang, ini bahagian yang menakjubkan. Jika kita lihat orbit bulan, asas kalendar Islam kita, ia bergerak kira-kira 9.5 bilion kilometer dalam setahun. Bahagikan itu dengan jam dalam sehari, dan anda akan dapat hampir 300,000 kilometer sesaat, kelajuan cahaya. Bayangkan, Saitivial 400 tahun yang lalu, Al-Quran telah membayangkan kebenaran yang baru sahaja ditemui oleh sains. Ini adalah ketepatan dan keagungan Allah, menunjukkan kepada kita bahawa alam semesta ini bukan satu kebetulan, tetapi direka dengan sempurna.